Allah Akbar, Colu. Oh ni kawasan Muslim, kawasan Islam kita. Lorong apa ni? Tenun Ratekan oh. Ratekan kan? Soi ha. Sini orang panggil lorong Masjid Ija. Tengok masya-Allah. Nampak masjid tapi sini Allah Akbar. Nak kecek gapur tahu ya Allah. Kita tak tahu nak kecek gapur sungguh. Lepas tu apabila kita tengok apa ni kemusnahan ni dok, dia teruk dok. Sampai kita jumpa orang tu kita tak wani nak nanya soalan, tak wani nak gapo. Kita hanya senyum. Lepas tu bagi gitu lah, senyum gitu lah. Nak tanya kata guano atik tak berani. Sebab kita tengok dengan mata sendiri dia beradok. Jadi nak tanya tu rasanya tak boleh tanya. Kita tengok dengan mata lah. Ya Allah, tengok. Allah Akbar. Ya Allah, tengok. Habis hari. Hari dalam rumah habis. Semua habis. Kalau nak kata gapo, tinggal orang kecil-kecil gini. Assalamualaikum bang. Sebadi lah bang. Saya nak update sikit pasal keadaan selepas banjir di Hak Jai. Kita tengok kemusnahan memang ya Allah, memang kuat. Kita tak tahu nak kata apa juga, hanya boleh kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setahu tu je. Kita tengok tempat kena ni memang luah. Dok, Hak Jai dia luah. Panah besar. Jadi tempat hak kena banjir ni memang luah sangat. Lepas tu air mari dengan derah, mari dengan cepat. Tak ada nak lari, tak ada nak pindah. Ada setengah tempat duduk sampai pukul 8 hari. Ada setengah tempat 5 hari. Sebab ni kita duduk di lorong tempat Masjid Ija, tempat orang Islam sini ramai. Dia kata sini berapa hari? 8 hari. Sini 8 hari. Baru suruh malam. Lepas tu saudara-saudara kita Muslim, Islam pun ramai sini. Dok, bukan kata orang asing saja, orang Islam pun ramai. Pakat duduk sini. Jadi kena berlaku lah. Kuat lah. Lorong-lorong tempat Islam pun kena, lorong tempat Cina, Pak Sia pun kena berlaku. Lepas tu lagi warga Malaysia pun ramai. Kalau kita tengok, kita pusing dalam bandar ni, kita tengok kereta-kereta hok seleh, hok bunuh tu banyak ke plek Malaysia banyak. Dok kat bawah bangunan, ya bertelai coti dia. Ya bertelai coti. Khamis Jumaat satu Ahad bertelai orang mari nak derak, mari nak coti sini kak pakai gitu lah. Tak ada nak kelik, tak ada nak lari, tak ada nak kapal kak pakai selai habis bari. Okey, jadi kita mari ni untuk nak sampai ke berita-berita gini lah dalam hak kena sungguh. Jadi bagi saya lah, learning semua orang susah. Dia bukan setepak je. Hak kena bukan Hak Jai. Naratiwa, Patani, Yala pun berat-berat belakang. Wilayah sekitar Hak Jai pun berat. Nakon Sitamara, Setun ke apa berat belakang. Cuma Hak Jai ni kita rasa boleh kata paling berat lah. Paling berat. Pusat banjir paling berat. Lepas tu kes mati ya Allah. Ramah banyak sungguh. Dia kata kes mati hampir 1000 dah. 1000 ni kita kena pergi gini. Ratus 300 lebih ni mati sebab banjir selai. Tapi siapa kata 1000 tu mati di hospital sebab api mampu, oksigen tak ada, mati di hospital ramai. Cuma berita-berita ni kurang sikit orang nak cerita, tak tahu kot sebab apa. Jadi nak kata kemusnahan ni besar, kuat sangat. Jadi kalau kita ada tenaga rank, tenaga apa ni dari segi keuangan ataupun barang-barang nak bantu keluarga-keluarga yang duduk sini, ataupun saudara-saudara Islam kita pun ramai pasal nak mari bantu tolong masjid, nak mari cuci masjid pun boleh, nak mari bagi kain tudung, Quran pun boleh, telekong apa ni kain semaya ke apa boleh kepada saudara-saudara kita. Gitulah deh. Kalau siapa ada tenaga kuat, di segi keuangan, di segi apa saja boleh bantu, serulah. Kita memang tak tahu nak ke mana dah. Kalau siapa boleh tolong, bakat mari tolong dah insya-Allah.